Nanti beli kasur. Nanti beli kasur. Lipat dulu sama bantal panjang.
ada banyak kerja dekat office kan? Sampai dia selalu balik lewat malam. Jadi betul lah dia ada dekat office. Kau pergi kelabit? Dah, sekarang ni dia dah jalan. Baguslah kalau dia ada kerja nak jaga kerja besar, nak handle company. I suka kalau dia dapat hantu and you. Itulah dia dah sambut cabaran kita. Nampak je. Kita berjaya. Aku ada juga berarti ya. Di kantong itu kami Apa? pembela ada. Ada kantongnya ada. Udah. Apa ya? Sayang soalnya. Hah? Sayang joringnya konye gitu. Iya. Jadi kan jadi gudang di kantong campur ayam gitu. Ayam bisa dicampurin deh. Masa masuknya ya? Bisa. Pisahin aja. Bisa diangin ke ayamnya. Karena laki-laki tuh. Dia lagi. Iya. Basing lah. Jadi gula ayam gula ayam gitu. Mm-mm. Assalamualaikum. Kami di Jabatan Agama kami dapat aduan. Ada berlaku maksiat di kedai itu. Di mana ada lelaki dan perempuan bukan menteri berdudukan saya di kedai. Saya tak buat tidak baik sekali kalau saya akan buat sebab saya anggota, saya ada duit. Kalau saya nak buat tu semua saya boleh sewa hotel. Selesa. Kita orang ni tengah buat paper, nak buat presentation esok. Saya tahu, aku tu tahu aku macam mana. Kan Cik Khalid tak tahu. Dia dah ada nama-nama dia. Memang tak salah. Ya, di sini lah. Kau tak betul. Kau tak
Bisa kang marah. Ya kalau kita mau cuma ngomongin kali-kali. Lagi nampak, gitu ya. Ya, orang yang takut adalah orang yang salah. Kalau kau buat macam itu, orang tu tak tahu malu. Kau yang buat sendiri. Ya, termasuk. Dan kau kenapa lah ni? Dia tahu tak dia nak kena prepare, tapi dia makan saya tak ada juga. Ini siapa yang kan? Ini kau sakit. Kau makan. Cantik. Apa-apa hal nanti kau tahu je aku ni. Kau jawab je. Kau cakap kau sakit. Okey? Selesaikan dengan Apa? kerja kau. Turun ni bajunya aku tinggi benar. Kau nak buat presentation macam lagi dapat. Nanti dia dah buat masalah. Keluarin. Ini yang terima aku juga punya aku yang pengen dia tak